Waktu Sina Umar bercakap, bang seorang dia, afafta fa'afa ra'ituka walau rata'ta rata'am. Hei Umar, yang selamat negeri ni kerana mu afafta, kerana mu iffah, mu tak ganggu harta orang. Kalau mu dengan sebab mu tak ganggu harta orang, maka anak buah mu, rakyat mu tak ganggu belaka. Kalau mu makan harta orang, rakyat makan belaka harta orang lain. Orang ni semua nak rakyatnya, pemimpin perlu iffah. Dia daripada rumah tangga sampai ke negeri, sampai ke negara, pemimpin ni merupakan tonggak. Rakyat ni bayangnya, kalau sebuah negeri tu berjuru, tanda pemimpin dia berjuru. Kalau sebuah negeri tak berjuru, tanda pemimpin tak berjuru. Afafta fa'afa ra'iyatuka walau rata'ta rata'um. Botem berjuru, hei Umar, maka rakyat berjuru belaka. Tapi kalau mu ranguh harta orang, rakyat ranguh belaka harta orang lain. Ranguh ni bahasa kantang iti lah mana. Ambo suka bahasa sendiri supaya mudah faham.